Okay. Orang Malaysia ni dia lebih suka menyimpan NCD kan. Jangan rasa mungkin petikan Abang Juban ni mungkin kena kecam. Tapi tak kisah kan. Sebab Abang Juban nak bagi pendedahan pentingnya insurans tu. So insurans ni untuk apa? Apa fungsi insurans? Apa objektif dia sebenarnya kan? So insurans ni sebenarnya untuk menjamin kita punya harta benda daripada kerosakan kan. So bila kita dah berjamin, inilah fungsi insurans sebenarnya. Sama macam kita masuk hospital, kita bayar insurans medical card kan. So sebenarnya konsep yang sama juga dalam kemalangan. Bila kita masuk hospital, so siapa yang tanggung kita? Insurans yang akan tanggung kita sebab kita bayar setiap bulan tu kan. So sama juga dengan kereta, kita bayar setiap tahun. So bila berlaku kemalangan, bukan saja untuk tanggung kenderaan kita, tapi juga untuk tanggung kerosakan kereta yang telah kita langgar. Itu yang bagusnya insurans ni. Bukan setakat kereta kena langgar, dengan signboard tepi jalan semua tu. Ya Fik, dekat rumah pun apa semua kan. So kalau kita langgar rumah, rumah tu nak tuntut kata siapa? Mestilah kat atas insurans kereta.